Hospital Tengku Afwan Rahimah Kelang. Beliau merupakan permata bongsu daripada dua beradik kepada pasangan Fauzi Zainuddin dan Zaila Muhammad Nur. Mewarisi sikap lemah lembut namun berprinsip teguh, beliau membesar dengan impian untuk menegakkan keadilan. Dengan semangat yang sentiasa menyala dan minat mendalam terhadap dunia undang-undang, beliau berazam untuk melakar masa depan sebagai seorang peguam yang berwibawa. Penerima tokoh ko-kurikulum ini sangat aktif dan terlibat dalam beberapa aktiviti ko-akademik serta ko-kurikulum yang dianjurkan sama ada di dalam maupun di luar sekolah. Antaranya penglibatan dan pencapaian yang diraih ialah menyertai kejohanan bola jaring MSSB Kelang tahun 2024 dan 2025, menyertai kejohanan bola baling MSSB Kelang tahun 2025, menyertai pertandingan bercerita Bahasa Melayu peringkat daerah Kelang tahun 2025, menyertai Hour of Code tahun 2025, menyertai pertandingan Video Kreatif TV PSS peringkat daerah Kelang tahun 2025. Tempat keempat, Karnival Pendidikan Kerjaya peringkat daerah Kelang tahun 2025 dalam kategori model kerjaya, menyertai Kiwanis Malaysia SLP Convention tahun 2025, menerima anugerah Duta Sasya tahun 2025. Tempat keempat, pertandingan kawat kaki peringkat daerah Kelang tahun 2025. Tempat ketiga, pertandingan kawat kaki peringkat daerah Kelang tahun 2024. Naib Johan, pertandingan kawat kaki peringkat daerah Kelang tahun 2023. Tempat ketiga, ketua pelatun terbaik dalam pertandingan kawat kaki peringkat daerah Kelang tahun 2023, 2024 dan 2025. Menyertai kejohanan bola jaring Piala Datuk Orang Besar tahun 2024, menyertai kejohanan olahraga MSSD Kelang tahun 2023 dan 2024, menyertai pertandingan bercerita madani tahun 2024, menyertai kursus kepimpinan pemimpin muda unggul tahun 2023, 2024 dan 2025. Selain cemerlang dalam bidang ko-kurikulum, beliau juga cemerlang dalam bidang akademik. Antara pencapaian beliau ialah Anugerah Nilam tahun 5 tahun 2024, Anugerah Mata Pelajaran Terbaik Bahasa Melayu, Sejarah dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 2023, mendapat tempat pertama di dalam kelas tahun 2023. Beliau sangat berketerampilan dan berkarisma sebagai seorang pemimpin. Antara jawatan utama yang disandang ialah Ketua Pengawas, Pengerusi Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam, Pengerusi Persatuan Bahasa Inggeris dan Naib Pengerusi Bola Jaring. Beliau amat mengagumi dan menjadikan Fariha Razak, bintang bola jaring negara, sebagai idolanya. Tokoh ko-kurikulum perempuan Sekolah Kebangsaan Metodis tahun 2025 dengan ini dianugerahkan kepada Nora Zafira Firzana Fauzi dari kelas